Hello guys dan Assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Grow a Garden dalam Roblox. Jadi ini sajalah kita bagi penerangan sikit pasal dia punya apa kita panggil ni, dia punya harga ataupun lain kot. Jadi kita akan sebelum tu korang like, subscribe kalau korang suka video ni, dan ya, aku akan upload video baru. Jadi guys, kita akan membuat dia punya dia punya pokok-pokok dia macam ni ataupun ni. Jadi korang nak tahu macam mana? Mula-mula yang ni, yang ni nek takarnya apa hatah. Yang ni fruit ni dari yang ni kita boleh ambil nanti dia macam sama je. Jadi nampak macam sorok je, tapi bila kita tengok bila kita ambil ataupun tengok kat sini nampak ni Dan ya, yang kedua adalah ember lele yang kita boleh dapat dari pokok yang ni. Mahal jugalah. Jadi yang ketiga adalah lilik. Lilik ni dapat sama juga, dia ni macam lain dia. Jadi tak apa, nampak pun sama tapi lain bentuk dia lah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah cactus. Ya, penerang dari pokok cactus. Ya, korang boleh tengok cactus ni. Pokok apple ni kacau lah. Ni, inilah idea cactus. Dan ada lagi, ini kita panggil foxglove, yang dimana kita ada sebelah jiran kepada buat apa tah, dia macam sama. Dan yang seterusnya adalah apa kita panggil flower susulin apa tah. Tengok, korang boleh tengok jiran kepada emerald lele. Dia agak lain, dia orange, tinggi, sama. Jadi tak apalah. Yang seterusnya adalah apple. Ya, apple yang di mana-mana ada. Yang ni pun, dan ni ada di sebelah dragon fruit. Yang ni dragon. Lepas tu ada yang tepi kat sini. Wah. Dan kita ada kacau. Dan kita ada kat sini. Sini dengan sini, sebelah jiran pokok cactus. Yang ni paper dekat saja, dekat sini. Dan ada seterusnya adalah pink lily. Pink lily, ya, sama je, sebelah apple, nampak sama. Dan seterusnya adalah purple dahlia. Susah nak cakap. Korang boleh tengok, yang ni sama. Yang ni sama. Yang ni sama, tapi berdekatan, dekat sangat dengan pokok apple ni. Dan kita ada dragon fruit. Ya, yang di mana pertengahan sebelah-sebelahan dari pokok apple. Ya. Korang tengok, ni dragon yang besar sekali. Dan seterusnya adalah grape. Terakhir lah. Korang tengok, inilah dia. Pokok yang kurus kering je, tapi nampak sama dia punya grape. Jadi mari tengok dia punya harga dulu. Harga dia grape adalah 7,000 dan di 7,000 saja. Dan dragon fruit adalah 7,000 juga. Dan seterusnya guys, kita tengok macam mana dia punya harga. 74,000. Korang boleh tengok dia punya harga dia yang banyak sekali.
Okay, pink lele. Pink lele. Korang tengok ni. Dia ada 59,000. Ya, banyak juga. Kita ambil paper. Kita ambil paper. 7,000 juga. Sama juga dengan benda lain. Kita ambil tengok. Yang apple ni senang sangat. Yang apple ni murah sangat lah. Dia punya ni nak jual. Jadi kita ambil ni. Yang ni kalau 45. Yang ni sesudah ni 45,000 ya guys. Jadi yang ni cactus 5,000. Okey jugalah. Dan kita ambil lilik 31,000. Jadi korang boleh tengok dia punya harga dia yang tu banyak ke sikit ke macam ni lah. Dan ni hembal lele 50,000. Oh dahsyat. Yang paling ni rasa ni lain macam 43,000 tak apa. Jadi guys, dia punya apa tah, yang paling murah adalah apple yang akhir sekali tu yang akhir apa pakcik pakcik tua. Harga yang mahal lah apa tak apalah. Jadi kita jual semua. Korang boleh tengok jumlah semua. Nah, 361,000. Wow guys, jadi banyaklah benda tu. Dan ya guys, sampai sini saja disebabkan ada dia punya fruit dia banyak sangat, yang dimana kita boleh ambil kumpul-kumpul semua. Jadi malas lah. Korang boleh tengok lah macam mana. Okay, jadi guys, bye bye lah. Kita baru je mengambil semua ni guys. Manalah dapat orang ni dapat beanstalk ke apa ke. Jadi bye bye.